Dan. Jom. Cepat tengok dinosaur tu. Nak pergi mana dulu ni? Cepat. Tengok ni. Masuk sini, kena masuk sini. Okay, jom. Dan jom. Nak duduk. Kita berdiri. Nak duduk. Okey, boleh penangkar orang kosong dulu, boleh duduk. Nak duduk ke nak diri? Duduk depan, duduk. Dekat bawah je. Duduk depan. Okey, selamat datang ke Dinosaur Exotic. Section yang pertama iaitu Walking with Dinosaur. Dekat sini anda boleh ambil gambar, ambil video dan juga boleh buat aksi dengan dinosaur kat dalam skrin ini nanti. Tapi jika pastikan anda semua kekal di tempat duduk masing-masing, okey? Jangan Cepat. Di pes ni, cepat. Itu saja, selamat datang. Tengoklah. Berdiri, kakak nampak ni. Cuba kakak berdiri. Okey, ini adalah pterosaur. Pterosaur bukanlah sejenis dinosaur, tapi mereka hidup sezaman dengan dinosaur. Pterosaur juga merupakan spesies yang paling lama hidup sezaman dengan dinosaur. Ini pula adalah Stegosaurus. Kata hai tu Stegosaurus. Hai. Stegosaurus ni hanya makan tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan kerana mereka adalah sejenis herbivore. Kalau anda semua nak tahu, Stegosaurus juga mempunyai badan yang besar tetapi otak yang kecil seperti bola pingpong. Yang kecil ini pula adalah baby Triceratops. Triceratops mempunyai 3 tanduk di kepalanya seperti segitiga dan digunakan untuk melindungi diri daripada musuh. Dan ini adalah Tyrannosaurus Rex ataupun lebih dikenali sebagai T-Rex. T-Rex cuba untuk memakan baby Triceratops, tapi nasib baik ibunya datang. Untuk pengetahuan anda, Tyrann bermaksud ganas dan Rex bermaksud raja. T-Rex. Okey, T-Rex dah nak pergi. Kata bye T-Rex. Bye. Ini dinosaur kita yang terakhir iaitu Velociraptor. Velociraptor hanya makan cebisan-cebisan daging ataupun bangkai dari dinosaur lain. Velociraptor juga merupakan dinosaur terpantas yang pernah dijumpai. Okey, itu saja. Kita akan bergerak ke section seterusnya. Terima kasih. Amal sendiri. Bye. Bye. Dia jalan. Kenapa? Dia macam brown lah. Jadi dia macam dinosaur apa? Dinosaur pak apa? Ha? Ada. Bukan ni je. Ada lagi, bukan ni je, ada lagi.
Dan kenapa pusing-pusing? Dalam ni ada banyak rangka-rangka dinosaur tu. Ingat. Kan saya dah cakap pergi 8 kali. Selepas tu, terjadinya gempa bumi. Inilah yang membuatkan dinosaur bubus 65 juta tahun dulu. Tapi, jangan risau. Kerana di sini, anda juga boleh menemui rangka dan dengan dinosaur yang dipanggil fosil. Anda boleh mengubah tulang dan rangka kembali hidup menjadi bentuk asal dinosaur itu. Hebat kan? Anda mesti sudah tidak sabar sekarang untuk berjalan dengan dinosaur kan? Saya pun. Kita akan kembali ke jutaan tahun dulu pada zaman Jurassic menggunakan augmented reality. Jurassic Park. Jangan takut apabila anda tersesat. Berhati-hati dengan langkah anda ya. Anda dah bersedia untuk melihat dan berjalan dengan dinosaur. Dah. Masuk ke dunia sebelum kita. Cepat. Adik, cepat. Encounter. Jom, jom. Selamat datang ke Dinosaur Adventure. Ini adalah bahagian yang terakhir. Okey, sebelum kita masuk ke dalam ni ada dua peraturan. Yang pertama, tak boleh pegang dinosaur. Dan yang kedua, tak boleh panjat ataupun menepasi pagar. Kalau nak ambil gambar boleh, nak ambil video pun boleh. Itu keluar di dekat belakang sekali. Alright, itu sahaja. Jom kita masuk. Jom dek, kita tengok dinosaur. Kau tak nak gambar? Dek tu, hidup. Di sini dulu ah. Kakak. Macam betul tak adik? Dek. Adik, macam betul-betul tak? Replika. Takut? Tak takut? Tak takut? Ni belakang ni besar kan? Lebih gratis. Tak boleh sentuh adik. Dek, tengok dek, besar tu dek, atas tu.
Kat peace ke kat situ? Peace. Ni video tau. Asal depan. Ya. Tu apa tu? T-Rex. Iya. Jom. Mana kakak? Ni. Bantu adik. Adik tengok T-Rex. Oh. Ni kisah tu ni. Ni adik. Ha. Itu yang terbang. Adik. Ya, ya. Jom tengok. Kakak main. Oh. Masuk mulut dia. Ni kakak. Di sana. Dek, sini dek, sini. Nanti kejap lagi, tunggu jap. Tunggu Mi jap. Ekor dia. Mi tu. Jom. Tengok ni api. Jom kita naik atas. Eden. Kita naik atas. Jom. Ada apa? Jom tengok jom. Ada tak tengok lagi ke ni? Ni apa? Ni Stengosaurus. Ni dia makan sayur je. Jom. Nampak ni. Nanti tak? Ni sana pula. Ada hujan kau sini. Ni Pterosaurus. Dia makan apa? Dia makan daging. Yang burung-burung tu. Burung-burung dia makan daging. Jangan panjat. Nampak ada bunyi dia. Jom. Ni. Jom. Ni nama dia Pachypenosaurus. Panjangnya nama dia. Panjang. Dia makan daging juga. Sekejap kita nak gambar. Ya. Jom. Ini gunung berapi, volcano. Dia tulis tu volcano. Volcano dinosaur extinction. Okey. Ni okey, dinosaur aja. Dah naik dah atas. Okey, jap kita naik. Dinosaur ni pupus sebab ada gunung berapi meletup. Dia cerita kat sini lah. Ada asteroid jatuh. Apa ni?
Pukul apa dah jam? Jom kita tengok sana pula. Kan adik kita naik atas, naik atas. Naik atas, jom kakak naik atas. Awak jom. Naik atas, naik atas. Ya. Oh ni fosil. Ni nama dia fosil. Tengkorak dinosaur. Dinosaur dah mati tinggal rangka ni lah dia, rangka dia. Orang panggil fosil. Lagi sejam kita balik, kita cek makanan. Kita makan kenyang-kenyang. Aiskrim? Dia nak aiskrim dulu. Nak aiskrim dulu? Baru makan? Okey, sana pula, jom. Adik dah tengok sini. Ni apa? Mana lagi? Ni je kita baca sana. Dia bunyi apa? Dia ada bunyi. Ada bunyi. Tunggu dulu. Tengok gambar dulu. Okey, kita pergi sana je, kita baca, jom. Ini nama dia Ankylosaurus. Ankylosaurus ni dia cicak tak, dia makan ulat, makan daun, dia makan daun. Makan daun. Dia cicak macam cicak, dia makan daun. Oh ni apa? Wah. Ni Spinosaurus nama dia. Dia makan apa ni? Oh dia makan makan daging. Dia makan daging dek. Besar dek. Jom, kakak sini. Jom, depan ni tak bagi lagi. Kakak. Mana lagi dek? Cepat. Ni, T-Rex ni, T-Rex. Oh, ni. Ni nama dia. Brontosaurus. Oh, hidup boleh gerak lah dek. Brontosaurus. Mana dia? Ini dia. Mana? Oh, okey. Ni anak ada ke? Oh, bukan. Jom. Kita cari Umi, jom sana. Di mana? Sini orang nak masuk. Pusing lagi. Jom. Ke kiri. Oh, sorry. Cepat. Tadi kita dah pusing dek. Saza. Oh, sorry. Ni nama dia apa? Tyrannosaurus nama dia. Dia yang paling besar ni. Oh ni T-Rex ni, T-Rex makan daging. Ni dah ada T-Rex. Dah pusing. Cepat. Jom. Umi kat sana, jom. Ada bontot. Okey, jom. Cik, kita tak pusing belakang lagi, dek. Ya, Umi cari kita ni. Jangan usik. Jangan usik. Ni adik bawa Abi pusing-pusing.
Ada excited. Suka dia bawa keliling saya. So bacakan apa nama. Jangan masuk. Oh, tak boleh masuk. Dia nak pegang dia kaki je. Pegang boleh, pegang sikit lah. Nanti dia hidup nanti. Tengok dia. Jurassic Park. Dan jom belakang belum lagi Dan. Belakang belum. Jom. Banyak lagi. Banyak di sana. Jom, belakang banyak lagi, jom. Belakang belum lagi tu. Oi, depan ni dah dalam frame je. Oh, dah nak habis dah, dik. Dah nak habis dah. Ni rangka dia. Sorry, nanti. Okey, jom. Nanti, dek, nanti. Ni dah keluar, kita nak patah balik ke? Nak tengok yang lain? Dinosaur ke? Nak ambil gambar dengan dinosaur? Mana? Okey. Tak ada nak tengok lagi. Ada nak tengok lagi ke? Ni kepala dia. Dah habis dah? Dah. Okey, dek. Cukup. Dah. Nak keluar dah ni? Dah. Dek, nak keluar dah ni? Okey ke? Nak keluar dah? Nak keluar? Jom. Okey, jom. Kita dah keluar dari dinosaur. Kakak nak ke toilet? Mana? Apa dia? Main apa? Ni tak ada. Ni dah habis dah. Tiket tak ada jual. Dah habis dijual. Dah sold out. Ni pun best juga. Tapi ni more to IT teknologi lah. Ada macam 3D apa semua. Dah habis. Tiket sold out. Next time kita beli ni je. Kita pergi. Belum pukul 5 lagi. Habiskan pukul 5 lah. Pagi ni dah solat dulu. Lepas tu baru kita pergi makan. Bawah. Jadi apa? Ada ni elektrik tak badan kakak? Letak tangan dulu. Ada elektrik tak? Ada current. Ada current. Ada current. Kakak pula cak. Kakak tak ada, kakak demam. Ada naik nampak current, ada tinggi. Ni Umi. Umi selalu tinggi Umi current. Hari ni Umi tak marah, tak tinggi. Current lain. Abi cuba pegang. Tengok, ada current tinggi. Ni apa lagi tinggi? Abi lagi tinggi. Naik. Abi ada toxic. Macam benar. Kakak. Lama sikit. Kakak tak ada, kakak demam. Tak naik. Tak ada tenaga. Oh, Hadid dahsyat. Cuba ada orang nak cuba. Umi dahsyat tak? Logam dalam badan lah. Tengok ni. Kakak tak ada logam ke kakak? Plat logam untuk menghasilkan arus elektrik. Okey, jom. Badan Abi ada elektrik banyak. Badan adik pun ada elektrik. Pergi mana? Kakak demam. Elektrik mati semua. Mana? Sana. Jom kita pergi sana. Ada kita pergi. Aku tak pernah pergi ni. Dia dah chop sekali je dah boleh masuk. Tapi selagi kita tak keluar, kita round je dari situ. Ni buat discover radiasi. Dah kan? Ni sains. Ni belum lah. Tadi kita kat atas dia, kat bawah dia. Ni tak masuk. Ni masuk free. Ni untuk macam kimia punya ni lah. Tak masuk lah. Tak nak? Dia tak faham. Jom. Ni apa dek? Ni kepala otak lah. Tumbuhan. Sel-sel tumbuhan. Ni sel-sel tumbuhan. Nanti form 1 nanti belajar. Ni apa ya?
Mikroskop. Nak tengok kuman. Mikroskop lama je nak tengok kuman. Kakak banyak kuman. Ha. Ni lama punya mikroskop. Ni sel ni sel to organism. Benda organisma. Daripada sel jadi manusia. Ha. Ni sel tisu organisme manusia. Adik daripada ni jadi ni. Jadi orang. Jadi adik. Jom. Basikal radio. Ni basikal bawa ada radio. Ada tenaga elektrik. Jom. Dek, nak main ni, Dek? Ha, tekan. Tekan. Baby Sony pula tekan. Macam tu. Tak sampai. Adik. Jom, ni dia kakak ni apa? Topologi ni pindahkan gelang ke sebelah kiri atau kanan. Oh, saya nak pindah ke kanan ni. Nak kena sini ke sini. Ni apa? Pindahkan gelang ke kiri kanan. Ni kena pakai otak lah kakak. Jom. Ini sana jom. Ni macam best eh. Tu fikir jom. Ni tadi kita masuk. Ni bunyi-bunyi ke? Jom dek, sana kita masuk jom. Jom, tempat tadi dia nak masuk tadi jom. Tinker Garage. Tempat berfikir. Jom dek, dia main dam. Adik dam Haji Terror lah. Jom dek. Tengok tu, dia boleh fly. Tu apa? Ini nak simpan balik. Tengok monggah. Dia jatuh dah. Letak balik. Dalam. Ni tempat berfikir. Dah nak main tu. Nak main pasang-pasang. Duduk. Kakak duduk lah. Pasang buat ni. Boleh tak? Ikut corak dia. Kakak cari bahan dia. Habis round-round dulu kejap. Nasib baik awak pakai seluar putih. Tidak dah sama dah macam baju. Tudung apa, baju pun macam tu. Nasib baik awak pakai seluar putih. Bilik apa kau ni?
Bilik zaman 70-an lah. Oh, staff only. Nah, nampak? Itulah function dia kakak buat benda ni. Nampak lah ni adik kereta. Ha. Ini nampak adik dia balance. Ha. Benda ni balance ni boleh. Bawalah ni Fes. Tok kat TV kat TV rumah kita macam ni. Rumah kita pun tadi kat TV. Rumah tok ayah TV Rumah apa? tak ada TV je ni. Kakak belum lahir lagi. Masya Allah ada lagi. Tak, rumah tak payah. Rumah tak abang. Ha. Macam ni lah. Mana adik? Aiden sana. Aiden tengah buat benda tu. Aisyah. Tengok dia buat apa. Jam? What time? Macam mana? Mana tempat lah? Surau dulu. Kat bawah? Dapur apa ni? Ha. Dapur Jom kita pergi tempat tadi, jom. mana? Umi nak solat. Baik. Ha. Abang ni. Dapur berapa? 4:30. Dah nak tutup dah. Kedai dah tutup dah. Ya, 4:30. Pergi solat dulu lah. Awal dah ada cakap. Ha? Azankan dah awal lah. Dah 428 dah. Dulu 440. Dulu 446. Ni dah bulan Dah 8 awal dah. dah. Oh, raya tu pukul 7 azan maghrib. Oh, dah jatuh, dah pecah dah. Barang awak ada tak dia bagi tahu information barang yang saya beli dekat awak punya TikTok. Dia bagi tahu tak kata barang sampai hari ni. Dah tak tengok lagi lah, tak buka lagi. Sekejap lagi. Macam pula ibu. Dah pernah sampai tak? Dia apa, COD ke apa? Ha. COD tengah loceng ni tu. Tak, duit